guys, welcome back to our new channel. Okay, yang bernama Sanji and Ikaru. Okay, yang ni kita orang dua orang buat konten yang sama. So kalau macam ni kita orang akan bersama buat konten. Yang Ikaru tu korang tahu kan, yang main bola sepak dengan aku tu, yang dulu aku rakam. So itulah Sanji and Ikaru new channel kita orang. So kita orang dua je akan buat tu. So hari ni dia tak dapat datang, so dia duduk tempat lain. So kita nak buat, saya yang nak buat ni lah. So macam mana kita nak buat? Macam senang je. So kita orang nak main MLBB. So MLBB tu senang je. So kita orang nak main custom. So custom tu aku dengan Ikaru, yang lagi satu tu adik aku dengan abang aku. So aku dengan Ikaru, adik aku dengan abang aku versus. So kita nak versus dalam custom apa? Custom classic. So custom classic tu maksudnya kita nak versus apa? Korang tengok dalam video. Bye bye. Guys, kita dah sambung kat kita punya game. So inilah dia, ikon aku ialah Skylord Up dan juga ikon Ikaru ialah Charizard GX Kamal. So aku versus dengan abang aku iaitu Sky Hunt. Okay, ini ialah Sky Hunting abang aku, dan bawah dia tu Satya Pro tu adik aku. So kita nak masuk dalam game. So kita kena hantar message lah untuk dia. Untuk apa? Start. Kita tekan start. So kita suruh dia orang start. Start. Okay, dia orang dah start ya. So kita dah suruh start sebab tadi ada isu. So kita dah masuk custom classic. So custom classic ini kita nak ambil apa? So kita tengoklah dulu kita nak ambil apa. So kita nak ambil apa? Kita nak ambil Charizard GX Kamal mengambil apa tu? Tamus. Dia nak tengok dulu. Aku rasa aku nak ambil Martis lah. Martinez ya. Kita nak ambil Dairot ke Martis. Kita ambil yang pro je lah. Kita ambil Dairot yang kita punya dinantikan. Okay. So guys, inilah channel baru kita orang. So sokong kami. Kami nak buat channel ini untuk menghiburkan korang dan ramai-ramai lagi datang ke channel kita orang. So jangan lupa untuk like, comment and share dan juga subscribe. Okay, so kita orang nak kasih pukul untuk dia orang. So ini abang aku memang susah sebab dia dah pernah cecah Mythical Glory. Okay, dia pernah cecah Mythical Glory. So adik aku yang Satya Pro tu, dia memang baru start lah main ML, baru Grandmaster. So yang adik aku Charizard GX Kamal ni, dia memang pro sikit lah. Dia pro lah. Okay, dia legend. Aku mythic juga. Sebab abang aku sekarang dia malas nak push rank. Dia epic. Aku seorang je mythic. Aku paling tinggi lah. So kita nak sokong team kita. Ini ialah Sanji. Skylord Up tu Sanji. Dan juga Charizard GX Kamal tu ialah Ikaru. Itulah channel kita orang, channel baru kita orang. So sokong banyak-banyak Kalau korang sokong, nanti kita orang boleh naik, korang pun boleh naik sama-sama. Okay? So korang ni memang baik, aku tahu. Korang ni memang baik. Suka subscribe dan buat apa-apa benda yang kita suruh. Kan? Kalau korang nak lagi kita orang buat macam ni kan, korang boleh komen dekat bawah ya. Tapi kita orang boleh jumpa sekali-sekala je sebab dia duduk jauh. Dia duduk kat Ikaru ni dia duduk jauh sikit. So aku duduk Melaka, dia duduk Johor. So jauh lah kan, kita nak pergi jumpa. So kita orang boleh bertalian je, video call ke begitu je. Kadang-kadang mesti ada video aku seorang je. Janganlah marah sebab aku seorang je ada kat Melaka. So dia baru start Ikaru ni dia baru start. Dia baru start nak buat konten. So kita orang ni ada yang sekali-sekala kita orang sorang-sorang, ada yang sekali-sekala kita orang bersama. Okay. So lepas bercuti panjang nanti kita bolehlah jumpa ya. Kita tak payah malu-malu lah. Kita jumpa.
Okay, kita jumpa di sana. Okay, kita kasih bantai Suyo ya. Suyo ni kita boleh bantai sikit-sikit ni. Ajak, kau nak lari mana? Kau nak lari mana? Kau nak lari mana? Mantap. Sudah bunuh satu. Tidak adik aku. Tenang. Udah tidak boleh. Okay, so kita curi buff dia. Kita kasih curigakan buff dia. Okay, sebab dia tidak fokus. Kalau aku boleh aku ni suka main curi orang punya. Aku curi orang punya sebab aku suka. Okay? No turtle lah. Dia orang memang dah tahu no turtle. Sebab kita orang main custom. Kalau kita orang main 4 custom, kita orang tidak akan ambil turtle lah kita orang tak suka pun ambil turtle. Because turtle tu dia bagi energi banyak lagi daripada lain-lain tu. Dia bagi energi banyak. So kita kasih bantai Dairot ni. Jap. Dairot ni suka lari. Ni abang aku tau. Abang aku memang pro Dairot. Memang pro dia. Dia memang pro. Tapi nak buat macam mana, aku dah level banyak, dia belum level banyak lagi. So aku yang kena ambil dia punya. Dah satu. Aku dah ambil dah. Dia mesti pergi ambil aku punya. Tapi aku nak pergi bantai dia ni. Wah, belum. Dia belum ambil aku punya. Baiknya abang aku. Baiknya hati dia. So kita kasih basuk dulu. Okay. Ikaru pun masuk tapi dia tak boleh. Dia tak boleh sangat. Aku nak kurangkan volume. Aku takut nanti dalam video susah sangat aku. Susah nanti aku rasa. Kamal, tidak. Tidak, Ikaru Arimasto. Ya, begitu dong. Ya, begitu adik aku. So, kita kasih bantai ya dalam kita punya acara ini. So, kita sangat-sangat suka membantai-bantai ya. So, korang boleh nampak skin aku dengan abang aku. Abang aku memang peminat Dairot. So, aku memang tak tahulah nak cakap apa. Dia dulu pro gila tau. Pro gila Dairot. Dia pernah cecah memakai Dairot. Dia pernah masuk gelaran Melaka Tengah. Dan dia pernah menggunakan Dairot dalam 1000 kali. Aku baru 400. Abang aku 1000 tau. Kau nak bayangkan macam mana. Lah siapa lagi main phone banyak. Kau kena bayang. So kita kasih main dengan pro dan lancar. Sakitnya. Mantap. Asal dia orang tak ambil hyper Dia orang semua main execute je. Asal aku pun tak pasti lah. Aku nak tanya nanti adik aku marah aku. Tak ada lah. Okay, so kita nak meneruskan untuk kita menang. So kita boleh push. Kita tulis kat sini boleh push. Okay, boleh push ya. Boleh push. Okay, boleh push. Okay, boleh push ya. Wah, dah 7 minit. Awal sangat. 7 minit awal sangat. Tak mampu dia lawan aku. Okay, so kita main push lah. Sebab kita nak singkatkan masa. Kita tak nak 20 minit, 50 minit, 60 minit. Oh my god, tak nak. So, kita kasih bantai je. Dia macam gelaran macam bagus lah tu. Dairot aku suka sangat aku pakai Dairot. Tapi adik aku tak suka aku pakai Dairot. Sebab aku ni pro sangat dia cakap. So tak apalah. So kita kasih meneruskan acara ini. Sebab kita nanti nak buat horror ke. Suka hati kita lah kita nak buat apa-apa suka hati kita lah. Channel kita. Begitu. Suka hati kita lah. Kita nak buat apa-apa sebab ini channel kita. So, korang ada cadangan apa-apa lagi, korang boleh komen dekat bawah. Jangan takut-takut, jangan takut-takut. Okay, diorang menyerah kalah. So, kita tak boleh buat apa-apa. Diorang menyerah kalah. So, kita pun ampunkan saja. Okay, guys. Itu saja video hari ni. So, jangan lupa untuk like, comment and share and juga subscribe. Okay? Tapi sabar. Aku nak, nak terangkan serba sedikit lah daripada ML aku.
So ML ni senang je kita main. So kita tengok Dairot, Tamus, Dairot, Suyu. So Suyu tu hero semua bagus. Okay dia pun bagus dapat 1 kill. Okay, Suyu coklat, abang aku MVP. Okay je, tak ada masalah. Bagus lah tu, dia orang berlatih. So itu saja daripada saya untuk hari ni. So harap-harap kita jumpa dalam video-video lain. Itu saja. So kita pergi kembali kepada lobby kita. So bye bye guys. Bye bye. Semoga sihat selalu. Jangan makan apa-apa yang tidak jangan makan apa-apa yang membahayakan kesihatan anda. So bye bye. Kita jumpa lagi di next video kami. Bye bye.